Kalau kita tak ada, siapa yang akan uruskan segala-galanya? Pernah fikir tak? Serius lah. Sebab saya pun sebenarnya bukan pasangan kita lah patutnya tahu benda-benda ni. Kan? Pasangan Cik Mamin tahu ke? Tak. Tak semua. Tak semua. Bukan apa sebab kita yelah buat kita ada benda yang betul dia tahu. Mungkin ada benda yang saya tengah usahakan. So sebenarnya tak semua dia tahu lah. Kan? So itu normal kan? Maksudnya kadang-kadang between pasangan pun ada banyak benda-benda yang kita tak cerita pun. Tapi hakikat sebenar bila berlaku kematian ni, orang yang ditinggal tu dia kena urus. Dia kena urus. Harta lah kalau kita bercerita tentang harta. Kan? Jadi dia yang nak kena urus. Jadi bayangkan kalau dia sendiri tak tahu dekat mana suami dia letak dokumen, apa harta yang suami dia ada, hutang suami dia dekat mana, berapa banyak. Betul juga tu. Betul juga tu. So, kalau dia tak tahu macam mana dia nak bayar sebab kalau tak salah saya, kalau kita nak meninggalkan dunia ni hutang semua kena jelaskan kan. Betul tak gitu kan? Betul kan, hutang. Hutang tu kata kewajipan kita lah. Kita yang buat hutang tu, kita kena bertanggungjawab. Memang kita kena bayar hutang tu daripada duit kita sendiri. Jadi bila kita tak bagi tahu pasangan kita, pasangan kita boleh ke nak bayar. So bila tak bayar apa jadi pula dengan kita kan? Betul lah. Jadi maksudnya bila dia nak buat proses tuntutan tu nanti dia kena ada senarai harta. Proses kita daripada lepas dah dapat harta tersebut barulah digunakan duit tu untuk jelaskan ataupun lunaskan hutang kita. Betul. Baru saya faham. Dia betul lah, penting lah buat benda ni. Ya. So jangan lupa bagi tahu pasangan anda. InsyaAllah saya akan bagi tahu. Okey. Kalau ingat kisah yang baru-baru ni berlaku aksiden kan, kepada seorang ayah kan, yang on the way nak beli buku sekolah anak kan, kena langgar dengan pemandu mabuk kan. Pemandu mabuk. Kan? Saya tengok dia adalah salah satu contoh ayah yang bagus lah, suami yang bagus. Memang dia dah bagi tahu, dah tinggalkan siap-siap kalau berlaku kematian kepada dia, isteri dia kena buka file tu. Dia buat macam tu kan? Itu yang saya nampak dekat dalam akhbar lah. Saya tengok, wow, tak semua tak ramai pasangan yang macam tu, seorang ayah yang macam tu. Dia memang ada file dan dalam dekat file tu dia tulis kalau berlaku kematian, buka file ni. Buka file ni, apa yang dokumen dia perlukan semua dah ada dalam file tu. Itu sebenarnya langkah awal yang bagus. Maksudnya yang Puan kongsikan tadi, arwah tu dia dah get ready dah sebenarnya. Maksudnya dah tulis kalau kata apa berlaku kena kontak siapa. Lepas tu kalau kata geran-geran rumah ke dan sebagainya dekat satu tempat yang sama. Memudahkan isteri dia. Betul. So tak ramai orang kita yang buat macam tu sebab kita tak tahu kematian ni dia boleh berlaku secara mengejut. Dia tak adalah esok akan mati. Kalau Allah dah bagi tahu macam tu, mudahlah pula kita kan. Esok nak mati, hari ni kita dah prepare. Tapi kematian tu secara mengejut. Jadi tak ada siapa tahu. Jalan yang ada adalah memang kita kena bagi tahu pasangan kita. Benda-benda yang basic je, tak perlu yang complicated pun. Macam contoh yang kita kongsikan tadi. Jadi maksudnya penting kita kongsikan segala aset kita dengan pasangan kita untuk memudahkan urusan tuntutan kita nanti. Betul. Betul. Kan? Betul. Nak ke kita bebankan pasangan kita? Dia dah lah nak uruskan anak. Kebanyakan kes yang saya jumpa, yang akan datang mengadu adalah isteri yang kematian suami. Kadang-kadang datangnya tu suami dah baru meninggal. Kadang-kadang ada juga yang datang tu suami dah meninggal beberapa tahun. Sebab kita kena faham, bila berlaku kematian kepada pasangan kita, especially isteri, suami meninggal, isteri ni kalau dia tidak bekerja, sebab ada isteri yang tidak bekerja. So bila isteri tak bekerja ni, dia memang tak tahu dekat mana kita panggil suami dia simpan dokumen-dokumen penting. Sebab tak semua suami yang memang educate ataupun kongsi dengan isteri. Kebanyakannya isteri akan uruskan anak, uruskan rumah tangga, suami yang akan bekerja dan mencari harta. Jadi bila berlaku kematian, isteri terkapai-kapai. Macam mana nak urus ni puan? Saya tak tahu suami saya letak dokumen-dokumen ni dekat mana. Ada yang sampai terpaksa mulakan hidup baru dengan anak, travel ke luar negara, bekerja di sana. Ada yang tinggalkan anak-anak dekat Malaysia. Tinggalkan anak dekat Malaysia sebab dia tak pernah bekerja untuk satu tempoh yang lama. Tapi bila berlaku kematian mengejut kepada suami dia, dia kena cari cara untuk survive dengan anak-anak. So dia memang pernah lah bekerja di luar negara. Tapi dah lama lah. Tapi bila dah berlaku macam tu,
dia terpaksa lah. Itu solusi yang dia rasa pada waktu itu yang paling baik untuk dia. So dia terpaksa tinggalkan anak dia di Malaysia dan travel ke luar negara semata-mata untuk mulakan hidup baru, cari nafkah untuk tanggung anak. Sampai tahap macam tu. Ya, tak tahu dekat mana suami dia tinggalkan semua dokumen harta. Maksudnya dia kena mulakan balik hidup baru daripada zero. Dia tahu suaminya ada harta, Betul? tapi maksudnya dokumen-dokumen tu dia tak tahu kat mana. Tak tahu dekat mana. Tak tahu dekat mana Jadi setiap orang of course lah tak sama dia punya situasi ya. Tapi benda tu memang kalau saya lah kalau saya sendiri saya rasa tak mudah. Tak mudah. Jadi boleh tak Puan kalau kita kata macam ni lah, apa nama ni, jika anda berharta, senaraikan segalanya. Ya, itu langkah awal yang bagus. At least kita kenalah share dengan pasangan kita kot kan. Betul. Semua benda biasanya banyak je benda kita kongsi, takkanlah nak bagi tahu saya ada apa, saya hutang dengan siapa tak boleh bagi tahu, saya letak dokumen dekat mana. Betul juga. Sebab pasangan kita ni sebenarnya adalah orang yang paling dekat dengan kita, yang sepatutnya tahu segala rahsia-rahsia kita lah, memudahkan kita untuk next step lah kan, kalau ada kematian atas kita. Okey, baru saya faham. Jadi sekarang ni apa yang patut kita buat sebenarnya Puan, untuk bagi kita semua jelas dengan perkara ni, pertama sekali apa kita buat? Okey, macam saya bagi tahu tadi, at least bagi tahu pasangan anda ada harta apa, anda ada hutang apa, dekat mana anda letak dokumen-dokumen tu. Okay. Bagi tahulah yang kalau abang meninggal nanti, yang buka drawer nombor 2 dalam bilik kita, dalam tu abang dah letak semua geran rumah, geran tanah, cukai tanah, penyata-penyata account bank. Okay. Semua ada dalam tu. Jadi ayang ambil sahaja dan boleh buat urusan pusaka. Cuma nak urus pusaka tu pun, itu pun perkara lain yang kita perlu tahu juga. Tidak mudah, tapi at least kita dah brief basic-basic tu pada pasangan kita. Jadi itu adalah beberapa langkah mudah. Maksudnya kita kena senaraikan dan kita infokan satu-satu kat mana lokasi dan sebagainya, kita filekan. Betul. Jadi dekat sini juga membuatkan saya ini suka masuk satu ayat-ayat kan. Jadi ada ayat yang saya teringat tadi, apa yang Puan cakap tadi ialah bila kita menyenaraikan harta, insya-Allah isteri terbela, anak-anak terpelihara. Saya suka tu. Kalau rasa pening sangat, saya tak tahu nak mula daripada mana, jangan risau, DM je dekat komen pusaka. InsyaAllah kita akan bantu anda.